kesan tembakan, kesan roket, kesan kereta kebal yang memasuki jalan-jalan yang saya sedang lalui ini. Berat mata memandang, sebenarnya berat lagi bahu yang memikul. Melihat kemusnahan ini sangat membuatkan hati rasa sedih. Tak dapat nak dibayangkan bagaimana kawasan ini pada satu masa dulu dihuni orang ramai, tinggal dalam rumah, ada yang ke sekolah. Ini merupakan Masjid Jobar Al-Kabir, masjid lama bagi mereka yang menghuni kawasan Jobar Damsyik ini. Tetapi serangan yang berlaku di antara mujahidin dan juga tentera Bashar al-Assad ke kawasan ini menyebabkan kawasan ini musnah sama sekali. Dan pada tahun 2018, mereka yang tinggal di kawasan ini terpaksa berpindah ke kawasan utara Syria. Dan Syria Care sejak dari awal 2012 lagi, dan sewaktu kawasan ini masih dalam kepungan, telah pun berdiri bersama-sama rakyat Syria membantu agihan makanan, dan juga kita agihkan zakat. Kita juga ada sekolah dan beberapa institusi lain bersama-sama dengan rakyat Syria dari awal-awal revolusi sehingga ke hari ini. Malah mereka yang terpaksa berpindah kawasan ini dan menghuni kawasan utara Syria, merekalah yang kita bantu selama ini dengan menyediakan sekolah, menyediakan perumahan dan berbagai-bagai bantuan yang diperlukan untuk memastikan mereka terus hidup walaupun tidak dengan kesenangan yang terlampau, tetapi cukuplah memberi mereka keselesaan. Sungguh menyedihkan, tetapi kita akan tetap terus membantu mereka melalui tabung kemanusiaan Syria Care. Jangan ragu-ragu, kerana anda pasti bantuan yang anda berikan sampai kepada mereka yang memerlukan.